Dah subscribe ke belum? Subscribe lah dulu. Terima kasih. Nasi goreng memang terkenal di seluruh Asia, terutamanya di Malaysia, Indonesia dan Brunei. Kalau di Malaysia terkenal dengan nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, nasi goreng Pattaya dan macam-macam lagi. Di Indonesia juga terkenal dengan nasi goreng. Nasi goreng di Indonesia dijual di tepi-tepi jalan dan sangat ramai orang membelinya. Nasi goreng memang favourite orang-orang Asia. Jadi hari ini saya nak mukbang nasi goreng. Tapi sebelum tu, saya nak tunjuk ke anda cara-cara masak nasi goreng yang sedap. Masak nasi goreng ni tak susah pun, tapi kena tahu caranya. Cara-cara untuk mendapatkan nasi goreng yang sedap ialah, pertama sekali anda mesti tumis lada tu betul-betul. Biar dia masak, kalau boleh biar dia pecah minyak, barulah sedap. Kemudian letak telur. Telur ni penting sebab ia akan menambahkan rasa lemak pada nasi goreng anda. Kemudian letak nasi. Nasi itu kalau boleh nasi yang kering, jangan nasi basah. Kalau nasi yang relai lagi bagus. Nak lagi sedap, guna basmati. Okey, jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like dan komen Viral Channel. Bye.